Ramai wanita tak tahu mereka ada PCOS. Tapi tanda-tanda tu sebenarnya dah lama ada, cuma kita selalu anggap normal. Antara simptom paling biasa PCOS. 1. Haid tak teratur, lambat, jarang datang atau hilang terus. 2. Jerawat degil dan bulu berlebihan, terutama di dagu, misai dada. 3. Susah turun berat walaupun dah jaga makan. 4. Susah hamil sebab ovulasi jarang berlaku. Tapi untuk confirmkan PCOS, ini antara investigation yang doktor akan buat. Sejarah kesihatan dan simptom, period tracking sangat penting. Ultrasound transvaginal untuk lihat struktur ovari dan bilangan folikel, ujian darah hormon, LH, FSH, testosteron, prolaktin, TSH, insulin. Kadang-kala juga buat OGTT, oral glucose tolerance test, untuk periksa insulin resistance. Diagnosis bukan berdasarkan satu ujian saja. PCOS didiagnos bila ada 2 dari 3 kriteria Rotterdam. Kriteria: 1. Haid tak teratur. 2. Hyperandrogenism, bulu, jerawat, hormon darah tinggi. 3. Ovari polycystic, dari scan. Kalau awak ada tanda-tanda tadi, boleh jadi badan tengah struggle dengan hormon tapi tak dapat bantuan nutrisi yang betul. FT taruh formulasi lembut untuk wanita yang nak reset hormon tanpa ubat keras. Myo-inositol, bantu ovulasi dan kawal insulin. 24 nutrien penting untuk hormon termasuk zinc, magnesium, selenium, phytoestrogen semula jadi, bantu seimbangkan estrogen. Inulin prebiotik, usus sihat, hormon lebih stabil. Start dengan 1 sachet setiap pagi sebelum sarapan. Ramai wanita PCOS mula nampak perubahan pada period dan ovulasi seawal 4 minggu.